Satu kekecewaan telah berlaku di kalangan warga The Hashcat, staf misteri yang selalu meninggalkan bukti arkeologi sejarah untuk generasi yang akan datang. Unit forensik telah meneliti bukti jejak cap jari, rekod CCTV dan tabiat penggunaan tandas untuk mengenal pasti suspek. Kami juga menemui beberapa mangsa yang terkesan akibat bau yang teruk. Saya nak pergi bilik ayak. Lepas tu saya nampak macam ada benda yang terapung-apung. Macam saya tak tahu nak describe macam mana. Saya tiba-tiba rasa nak pergi toilet. Tu saya ada ternampak satu kepala naga besar. Warna gelap pula tu. Jadi saya ngeri nak masuk toilet tu. Jadi tak apalah, tak jadi. Saya mendapati aroma tu sangat menyengatkan. Seh tu sangat rata. Flash pun boleh guna lagi tau. Aduh. Setelah meneliti cap jari, rekod CCTV dan beberapa bukti, kami akhirnya mengenal pasti individu yang tidak bertanggungjawab. Saya ingatkan kalau saya akan hilang. Rupanya dia duduk kurung kat situ. Warga Marahan dinasihatkan supaya menarik flash setelah menggunakan tandas bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.